suka orang macam I tak suka makan durian sebab rasa dia pelik, tapi I love tempoyak so much. Kadang tu I beli durian yang dah lama-lama sikit, lepas tu buat tempoyak sendiri dekat rumah. Kau makanlah ulam apa pun tak kisah. Yang ni I makan baby corn cicah tempoyak pun sedap. Padahal I tak suka baby corn tau. Kalau nampak dalam tom yum memang I letak tepi, tak makan, buang. Korang tahu tak, based on Google, durian bukan national fruits of Malaysia, but papaya is. Like Google tu, kau dapat info dari mana? Macam tak logik kot. Siapa je makan betik lagi banyak daripada durian? Kalau korang tak rasa lagi ulam tenggik burung ni, please try. Rasa dia macam minti-minti yang berlemak. Makan gitu je rasa kelat, you kena makan nasi dengan tempoyak. Memang terangkat, teringat-ringat. By the way, dulu I tak suka ikan kembung tau, sebab rasa dia macam pelik. Maybe sebab kita dah makin berusia, tekad kita dah makin refine. I love ikan kembung so much, sampai kan I ambil 2 ekor korang. Tak sah lah kalau makan tak rembat sikit makanan suami kan. Dia macam acara wajib.